2. Adam mempunyai RM40. Susan memberikan, senang. Adam ada RM40. First kali tulis Adam ada RM40. Okey. Lepas tu dia kata, saya highlightkan. Adam ada RM40. Susan memberikan 1/3 daripada wangnya kepada Adam. Kita tak tahu Susan ni ada berapa ringgit. Tapi kita tahu 1/3 dia bagi Adam. So sekarang ni, Susan ni, kita tak tahu berapa ringgit, kita bagi X ringgit lah. Okay. Lepas tu, daripada X ringgit ni, 1/3 dia bagi Adam. Maksudnya, Adam baru dia ada RM40 tambah dengan 1/3 daripada duit Susan tadi. Okay, nampak? Susan tadi saya bagi X sebab kita tak tahu berapa ringgit. So, Susan bagi 1/3 daripada duit dia ke Adam. Maksudnya 1/3 daripada jumlah duit dia sekarang dah dapat dekat Adam baru. Okay. Mana tadi? Okay. 1/3 dia bagi dekat Adam. Okay. Selepas Adam memberikan 1/8 daripada Gopal, dia masih ada RM350. Okey, lepas tu dia bagi pula 1/8 daripada jumlah wangnya kepada Gopal. Okey. Cari jumlah asal wang Susan. Okey, sekarang ni dia nak asal wang Susan, maksudnya X. Tujuan kita sekarang ni kita nak cari X ni berapa. Okey, dia bagi 1/8 wang daripada Gopal, dia ada RM350. Adam baru. Okey. Sekarang ni, okey. Kita ada, okey. Ini, okey, 1/8 betul. Contohlah, dia ada duit 1. Bila dia tolak dengan 1/8, lepas dia bagi 1/8 dekat Gopal, 1 ni sama dengan, okey, bila kita nak tolak, nampak tak? Dengan pecahan, bila kita samakan penyebut baru kita boleh tolak. Sekarang ni per 8. Jadi yang ni pun kita nak jadikan per 8. Kita akan darab dengan 8/8. So dia akan jadi 8 darab 1, 8/8 lah. 8/8 tolak 1/8. Nampak tak? Kalau tekan kalkulator 8/8 ni dapat 1 balik. Betul. So maksudnya ni dengan 1 ni sama. Kenapa kita buat per 8? Sebab kita nak tolak dengan per 8 juga. So kita dapat 7/8. Maksudnya, kalau duit keseluruhan Adam ni ada 1, dia bagi 1/8 dekat Gopal, dia ada 7/8 lagi daripada duit dia. Adam ni sekarang ni ada 40 tambah 1/3 X. Lepas bahagi 1/8 dekat Gopal, dia ada 7/8 daripada yang ni. Okay. Lepas bagi 1/8 kepada Gopal, sekarang dia ada 7/8 daripada jumlah duit dia adalah 40 tambah 1/3 X. Di mana kita tahu lepas bagi dekat Gopal, dia ada lagi RM350. Ni adalah RM350. Okey. Sekarang ni kita nak kira X betul. Yang selain X kena pindah. Okey. 7/8 bila pindah sini dia akan jadi, okey, ni darab. Darab ni bila pindah dia jadi bahagi. So dia akan jadi 40 tambah 1/3 X sama dengan 350 bahagi dengan 7/8. Okay. Bila bahagi pecahan sama juga dengan darab terbalik. Sama ni tekan kalkulator sekejap. 350 darab 8/7. Bahagi 7/8 sama dengan darab 87. Okey, kita test dekat kalkulator Okey. Sama dengan
Okey. 300. Alamak mana? 350 bahagi dengan 7/8. Kita dapat 400. Okey, ni kita dapat 400. Okey. Kita tahu kalau bahagi terbalik ni 350 darab 8/7, kita still dapat 400. Nampak tak? So, maksudnya kalau tengok ni, okey, yang ni sama dengan ni. Boleh kalau nak terus direct buat ni pun boleh. Bila kita bagi pecahan, dia akan jadi darab terbalik. Darab terbalik tu macam mana? Nampak? Bahagi 7/8 jadi darab 87. So, dapat 400. Dah ada ni, dah ada ni. Okey. Kita nak X, betul? Bila kita nak X, 40 kena pindah belakang. Bila pindah, positif akan jadi negatif. So, dia akan ada, kita lebih baik dah sini, 40 tambah 1/3X sama dengan 400. 40 pindah belakang jadi tolak. 1/3X sama dengan 400 tolak 40. So, dapat 360. Betul. X ni, kita nak X. Sekarang ni, 1 bahagi 3. Bila bahagi, bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. So, dia akan jadi X 360 darab 3. Okay. Yang ni kan 1/3. Bila bawa pergi tepi, dia akan jadi darab. Dia akan, nampak tak? 3 kat bawah, that's why kita darab 3. Ataupun kita boleh cakap bahagi dengan 1/3. Bila bahagi dengan 1/3 sama juga dengan darab 3/1. Samalah. Sama macam ni lah. Okay. So, tekan kalkulator. Dapat 1080. Okay, apa yang kita nak? Sekarang ni soalan ni agak susah untuk formula ni. Okay. Yang dia nak adalah wang Susan. Wang Susan ni adalah X. Since kita dah jumpa X, so ni lah jawapan dia. Wang asal Susan adalah RM1080. Taklah first. Faham tak? First duit Adam, duit Susan. Lepas Susan bagi yang ni, lepas dia bagi 1/8 kat Gopal, balance dia 7/8 daripada total duit dia. Ni ni lah. Okay. Algebra. Okay, depan dia 1080.